Pernah tak anda pegang sebiji mutiara dan terfikir, macam mana sesuatu yang begitu licin, begitu berkilau, boleh terhasil daripada hidupan laut? Hari ini, kita akan menyelam jauh ke dalam dunia salah satu permata yang paling ikonik. Kebanyakan kita mungkin dah biasa dengar satu cerita ringkas tentang macam mana ia terbentuk. Tapi kan, macam kebanyakan benda dalam alam semula jadi, kisah sebenar tu jauh lagi menarik, lagi kompleks dan jujurnya lagi hebat daripada mitos yang kita selalu dengar. Jadi, jom kita sama-sama intai ke dalam cengkerang dan temui proses biologi yang menakjubkan di sebalik kilauan mutiara. Cerita ni memang popular kan? Kita semua pernah dengar, mungkin dari kecil lagi. Idea pasal sebutir pasir yang mengganggu tu perlahan-lahan bertukar jadi sesuatu yang cantik dan berharga. Bunyinya macam cerita dongeng yang sempurna, satu metafora yang indah tentang bagaimana kesusahan boleh menghasilkan kecantikan. Tapi, betul ke semudah itu? Adakah permata berharga ni betul-betul bermula dari sesuatu yang biasa macam sebutir pasir? Jawapannya, secara ringkasnya, tak. Kisah butiran pasir ni sebenarnya salah satu mitos yang paling meluas dalam dunia permata. Realitinya bukan pasal pasir. Ia sebenarnya tentang satu tindak balas biologi yang rumit, satu mekanisme pertahanan yang luar biasa. Jom kita bongkar mitos ni dan fahamkan apa yang sebenarnya berlaku dalam tiram tu. Okey, jom kita fahamkan konsep ni dulu. Daripada kita fikir mutiara ni sebagai satu hadiah dari lautan, sebenarnya lebih tepat kalau kita lihat ia sebagai satu tindak balas pertahanan. Cuba bayangkan ia macam sejenis pembalut luka biologi yang sangat-sangat cantik. Bila ada benda asing masuk ke dalam badan lembut tiram, haiwan tu kena lindungi diri dia. Dan cara ia buat begitu? Dengan mencipta sebuah permata. Ini bukan magic. Ini adalah satu strategi untuk terus hidup yang dah diasah selama berjuta-juta tahun. Jadi, apa bahan binaan untuk pembalut luka yang indah ni? Ia dipanggil naka atau kita lebih kenal sebagai induk mutiara. Bayangkan, naka ni macam gabungan jutaan kepingan kristal kalsium karbonat yang super nipis, macam jubin mikroskopik yang disusun dengan teliti dan digam bersama oleh sejenis protein. Gabungan ni bukan sahaja buat naka ni jadi sangat kuat, tapi lapisan-lapisan lut sinarnya inilah yang membiaskan cahaya dan memberikan mutiara tu kilauan unik yang kita kagumi, satu kesan optik yang dikenali sebagai luster. Okey, kita dah tahu apa yang membentuk mutiara. Sekarang, jom kita kenal dengan juruteranya. Tiram ni sejenis moluska yang ada dua cengkerang. Di sebalik cengkerang keras tu, ada badan yang lembut dan sangat kompleks. Dan di sinilah terletaknya jentera biologi yang bukan sahaja bertanggungjawab untuk bina dan baiki cengkerang tiram tu sendiri, tapi juga untuk menghasilkan mutiara bila keadaan memerlukan. Watak utama dalam proses ni ialah satu organ yang dipanggil mantel. Analogi paling senang untuk mantel ni adalah sebagai sebuah kilang cengkerang yang hidup. Ia sebenarnya satu lapisan tisu nipis yang selaputi organ dalaman tiram dan tugas utamanya adalah untuk merembeskan bahan-bahan yang membina cengkerang tiram tu, lapisan demi lapisan, sepanjang hayatnya. Apa yang paling menarik pasal mantel ni ialah dialah yang pegang kunci kepada pembentukan mutiara. Organ yang sama, buat kerja yang sama, tapi dalam keadaan yang sangat luar biasa. Jadi, untuk kita faham betul-betul, ada 4 komponen utama di sini. Pertama, mestilah moluska itu sendiri, hos kita iaitu tiram. Kedua, enjinnya iaitu mantel, si kilang cengkerang hidup tu. Ketiga, produknya, neka, bahan komposit indah yang dirembeskan oleh mantel. Dan yang terakhir dan paling penting adalah perengsa, pencetus misteri yang memulakan keseluruhan proses ni. Sekarang, jom kita lihat macam mana semua ni bekerjasama. Inilah bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan lihat langkah demi langkah macam mana mutiara semula jadi yang terbentuk di alam liar tanpa bantuan manusia ni dicipta. Proses ni sangat perlahan, tak disengajakan dan sangat jarang berlaku. Yang menjelaskan kenapa mutiara semula jadi ni begitu berharga dan dianggap macam keajaiban alam. Di sinilah kita betul-betul patahkan mitos pasir tu. Cuba fikirkan, kalau betul lah pasir puncanya, lautan ni mesti dah penuh dengan mutiara kan? Sebaliknya, pencetus sebenar atau perengsa selalunya bersifat biologi. Ia mungkin seekor parasit kecil yang berjaya masuk atau cebisan bahan organik yang hanyut ataupun, dan ini yang menarik, kecederaan fizikal yang menyebabkan secebis tisu mantel tiram tu sendiri tercabut dan terperangkap kat bahagian lain badannya. Jadi, prosesnya bermula bila perengsa ni terperangkap dan tiram tak boleh nak keluarkan. Sebagai tindak balas, sistem imun tiram pun bertindak. Ia tak boleh buang penceroboh tu, jadi ia buat perkara terbaik seterusnya.
kurung penceroboh tu. Tiram akan membentuk satu kantung khas daripada sel-sel mantle di sekeliling perensa tu. Kantung ni yang kita panggil kantung mutiara, kemudiannya mula buat apa yang mantle memang biasa buat, merembeskan naka. Lapisan demi lapisan naka yang sangat-sangat nipis, lebih nipis dari sehelai rambut akan menyaluti perensa tu. Proses ni sangatlah perlahan, makan masa bertahun-tahun untuk hasilkan mutiara yang elok saiz. Imej klasik mutiara yang selalu kita nampak mestilah sfera yang licin dan sempurna. Tapi kalau anda pernah tengok koleksi mutiara semula jadi, anda akan perasan kebanyakan bentuknya tak macam tu. Ini timbulkan satu soalan yang menarik. Kalau prosesnya cuma melapisi sesuatu, kenapa hasilnya tak sentiasa bulat? Alam semula jadi jarang sekali hasilkan simetri yang sempurna dan mutiara pun sama. Bentuk akhir mutiara tu dipengaruhi oleh macam-macam faktor. Bentuk asal perengsang tu sendiri, lokasi ia terbentuk dalam badan tiram, malah kesihatan tiram tu, semua ni main peranan. Hasilnya kita dapat pelbagai bentuk yang unik, ada yang bujur, ada yang macam titisan air atau bentuk yang tak sekata yang dipanggil berok. Inilah sebabnya kenapa mutiara yang betul-betul bulat sempurna tu sangat jarang ditemui dan sangat-sangat berharga. Ia perlukan keadaan yang hampir ideal untuk terbentuk. Proses semula jadi ni sangat tak menentu dan jarang berlaku. Selama berabad-abad, satu-satunya cara nak dapatkan mutiara adalah dengan bergantung pada nasib. Tapi, pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, semua tu berubah. Manusia berjaya jumpa cara untuk bekerjasama dengan turam untuk hasilkan mutiara secara sengaja. Inilah permulaan era mutiara culture. Jadi, apa beza utamanya? Sebenarnya sangat mudah. Mutiara semula jadi bermula secara tak sengaja di alam liar. Mutiara kultur pula dimulakan dengan sengaja oleh manusia di ladang ternakan. Penting untuk kita faham, proses biologi selepas permulaan tu adalah sama. Tiram tu masih buat semua kerja. Bezanya cuma pada pencetusnya. Disebabkan inilah, hampir semua mutiara yang anda jumpa di pasaran hari ini adalah mutiara kultur. Jadi, macam mana ia berfungsi? Seorang juruteknik yang mahir dalam satu prosedur yang hampir macam pembedahan akan buka sedikit cengkerang tiram dan masukkan dua benda. Pertama, sebiji manik bulat kecil, biasanya dari cengkerang kupang, yang bertindak sebagai nukleus atau perengsa yang terkawal. Kedua, dan ini sangat penting, mereka masukkan sekeping kecil tisu mantle dari tiram penderma. Tisu mantle inilah yang akan membentuk kantung mutiara di sekeliling manik itu dan mulakan proses rembesan naka. Tiram tu kemudiannya dikembalikan semula ke dalam air dengan cermat dan dibiarkan buat kerjanya selama berbulan-bulan atau kadang-kadang sampai beberapa tahun. Ini adalah salah faham yang paling biasa kita dengar. Sebab ada campur tangan manusia, sesetengah orang anggap mutiara kultur ni macam tiruan atau tak tulen. Tapi, betul ke tanggapan tu? Jawapannya, sama sekali tidak. Mutiara culture adalah mutiara yang 100% tulen. Ia tumbuh dalam tiram yang hidup dan diperbuat daripada naka yang sama macam mutiara semula jadi. Fikirkan macam ni, ia macam beza antara bunga mawar yang tumbuh liar dalam hutan dengan bunga mawar yang sama tapi ditanam dengan teliti di taman. Dua-dua adalah bunga mawar yang sebenar. Satu tumbuh secara tak sengaja, satu lagi ditanam dengan sengaja. Untuk kita lebih jelas, perbezaan sebenar adalah antara mutiara tulen dengan mutiara tiruan. Mutiara tulen, tak kiralah ia semula jadi atau culture, adalah permata organik yang dicipta oleh moluska hidup. Manakala mutiara tiruan, yang kadang-kadang dipanggil palsu, adalah produk buatan manusia sepenuhnya. Ia mungkin manik kaca atau plastik yang dicat dengan salutan berkilau untuk nampak macam mutiara. Ia langsung tak ada kaitan dengan tiram dan proses biologinya. Okey, sekarang kita dah faham perbezaan asal-usulnya. Jom kita bincangkan pula kenapa ia penting. Perbezaan antara semula jadi dan culture ni ada implikasi yang besar terhadap kelangkaan, nilai dan cara kita nak kenal pasti permata-permata ni. Nombor ni betul-betul bagi kita gambaran betapa jarangnya mutiara semula jadi. Cuba bayangkan, dulu penyelam kena kumpul dan buka mungkin 10,000 tiram liar semata-mata untuk berharap dapat jumpa satu mutiara yang berkualiti. Kelangkaannya ekstrim inilah yang buatkan nilai mutiara semula jadi sangat-sangat tinggi. Penternakan mutiara mengubah segalanya, menjadikan bekalan lebih boleh diharap dan lebih mampu milik. Kalau tengok dari luar, mutiara semula jadi dan mutiara culture yang berkualiti tinggi boleh nampak sama. Jadi, macam mana pakar bezakannya? Kuncinya bukan pada apa yang kita nampak di luar, tapi apa yang ada di dalam.
Ahli gemologi akan guna teknik macam X-ray untuk lihat struktur dalaman mutiara yang akan dedahkan kisah asal-usulnya. Mutiara culture biasanya akan tunjukkan nukleus manik yang padat di tengah, manakala mutiara semula jadi pula akan tunjukkan lapisan-lapisan sepusat yang tumbuh dari satu titik kecil. Kisah mutiara ni bukan sekadar tentang barang perhiasan tau. Proses pembentukannya adalah satu keajaiban biologi yang bagi kita wawasan kepada bidang sains yang lebih luas. Ia bukan sekadar trivia barang kemas, ia adalah satu jendela untuk kita lihat cara alam semula jadi membina struktur yang menakjubkan. Pembentukan mutiara adalah contoh utama biomineralisasi. Ia adalah proses di mana organisme hidup menghasilkan mineral untuk membina struktur keras macam cengkerang, tulang dan gigi kita sendiri. Para saintis sangat berminat dengan naka sebab ia adalah bahan komposit yang sangat kuat dan tahan lasak. Dengan faham macam mana tiram bina naka, lapisan demi lapisan pada suhu biasa, para jurutera berharap dapat tiru proses ni untuk cipta bahan-bahan baru yang lebih kuat dan ringan. Bayangkan, baju kalis peluru atau komponen kapal terbang yang diilhamkan oleh tiram. Saya rasa petikan ni merumuskan segalanya dengan sangat sempurna. Mutiara adalah sistem pembuatan cengkerang yang diaktifkan di tempat yang salah. Ia menolak tepi semua mitos dan romantisme dan bagi kita kebenaran saintifik yang elegan. Mutiara bukanlah satu keajaiban misteri. Ia adalah hasil daripada satu sistem biologi mantap yang tercetus di lokasi yang tak sepatutnya disebabkan oleh satu gangguan. Ia adalah contoh yang indah tentang bagaimana satu proses biologi yang biasa, bila berlaku dalam keadaan yang luar biasa, boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa cantiknya. Terima kasih kerana sudi menyertai kami dalam penerokaan ini.